Felda Sungai Berhang merupakan salah satu rancangan penempatan felda yang dibuka pada tahun 1968 di daerah Mualim, Perak. Ditubuhkan untuk membangunkan tanah pertanian dan menyediakan peluang ekonomi kepada peneroka melalui penanaman getah sebagai tanaman utama awal. Peneroka peringkat pertama dan kedua memasuki kawasan ini pada awal tahun 1968. Diikuti peringkat ketiga pada akhir tahun yang sama. Tanaman getah ditanam secara besar-besaran pada November 1969 dan mula berhasil selepas 5 tahun. Manakala kelapa sawit diperkenalkan untuk menggantikan sebahagian getah kerana hasilnya lebih cepat. Cantik bunga ni. Majoriti peneroka generasi pertama sudah berumur 70 tahun dan ke atas, menjalankan aktiviti pertanian, penternakan lembu dan berbagai lagi. Dalam felda Sungai Berhang ada 4 kampung: kampung tengah, kampung sekolah, kampung bahagia dan kampung klinik. Dalam setiap kampung pula dipecahkan kepada beberapa blok dan dalam setiap blok ada seorang wakil JKKR dan GPW. Menghiasi halaman rumah ada pertandingan, ada perusahaan madu kelulut, pembuatan parang, industri kecil batik clay dan bermacam lagi. Itu antara sebahagian daripadanya. Rambutan dah merah sedang elok untuk dimakan. Ada bengkel motor dekat sini, awal bukanya. Lebih kurang 476 buah rumah peneroka asal. Ramai juga yang telah meninggal dunia. Program pembangunan peneroka PPP, projek ternakan lebah kelulut, cili, fertigasi dan ternakan lebah kelulut juga. Pokok buah kristal, kalau di Sarawak buahnya dijual dan sedap dimakan. Ada cara untuk memecahkan buah ini. Pada yang tak tahu, agak sukar untuk membukanya. Bunga kertasnya, jalan-jalan di sini menggunakan alfabet A sehingga T. Blok W, Surau Al-Falah, ada gazebo berhadapan dengan rumah. Blok V, senarai peneroka dipaparkan di sini. Tanaman serainya, nenas, kelapa dan bermacam lagi. Sekolah kebangsaannya di atas bukit sedikit. I love guru kami. Rumah ni cantik, warnanya menyerlah. Yang ini buah kasai, rasanya seperti susu. Pokok kasai dan kristal, daunnya tak banyak berbeza, seakan-akan sama. Pejabat Felda Sungai Berhang, Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI, Dewan Mesyuarat JKKR, Wisma Peneroka, kedai untuk sarapan pagi, roti canai dekat sini sedap, gelanggang takraw, padang permainan, taman rekreasi Tun Raja alias gelanggang bola keranjang, klinik desa, terus ke hujung sana, Banjaran Titiwangsa. Kalau cuaca cantik, boleh nampak dengan jelas. Kampung klinik, Dewan GPW. Kampung tengah, gotong royong membuka kemah, Dewan Semai Bakti. Besar juga dewannya. Tabika kemas, adik-adik yang menyorok di belakang pokok manggis. Menara Teluk Intan. Di sini juga ada lapangan sasa untuk memanah, gelanggang petong dan bermacam lagi. Orangnya handsome, muka ganas. Apapun, itulah dia sebahagian daripada felda Sungai Berhang dalam daerah Mualim dengan kesepakatan kerjasamanya. Ciao.